Mau tanya saja orang Ya. Sabah. Ya. Bila Abang mau bayar itu 40% untuk Sudah bayar. belum? Betul ke dia dah bagi ni? Dia dah bagilah tu. Dia PM, takkan dia tipu. Kita jadi pembangkang, takkan semua benda kita nak bangkang. Berapa wang kita dapat daripada Sabah? Pedro. Cakaplah, saya pun tidak tahu. Okey, Honestly. saya beritahu. Okey. 10 billion. 10 billion. So Okey, kalau dengar kita. Berapa kita bagi pada Sabah? 6.9, 17 billion. 17 billion is obligation MA 63 for Ya. the anu kan. Ya. Tapi Dengar, tax dengar. revenue 40% is Yes. alright. It's different matter dalam pelembagaan. Tak, sekarang ni yang brother Cap Merah ni dia minta dia tuntut 40% daripada hasil Sabah. So tapi Perdana Menteri tu jawab 17 bilion dah bagi kepada Sabah. Sedangkan 17 bilion tu digunakan untuk operasi kementerian dan juga agensi persekutuan. Tak ada kaitan pun 40% dengan 17 bilion. Tengok ni kerajaan muktamadkan pemulangan 40% hasil Sabah esok. Baru nak muktamad.